Geng-geng, tengok ini kilang. Sekarang ini kilang blur ayam kan. Pun ada lolong jalan ayam juga. Tengok. Masa sampai, dia orang pesan ini ayam pergi tempat dia store makan. Ini lolong dia. Lolong. Senang kata, ini highway dia. Highway. Tengok. Dia keluar kat lubang sini. Masa keluar sini, dia jalan kat sini. Ada lolong dia. Ini highway. Tengok ikut giliran, ikut susunan. Pergi makan dah. Masa sampai pergi makan, ikut ni. Tengok sesat-sesat. Highway tengah sesat. Pelan-pelan jalan. Pelan-pelan tengok. Bagus juga ayam ini ikut susunan. Tengah belatur tengok. Sebab ini highway kan. Satu jalan saja. Bukan 2-3 highway. Satu highway jalan sampai sini. Sayur semua kat sini. Makan kat sini. Nanti lepas makan kan, guna lolong yang lain. Balik tempat tidur. Itu sahaja.